Segmen pedikur kebun adalah kegemaran anda, jadi silakan duduk dengan selesa. Inilah keadaan asalnya. Kita ada ibu jari kaki yang besar dan di bawahnya entah apa saja yang telah terkumpul. Saya tahu ramai yang akan tulis bahawa sebenarnya kaki perlu dibasuh sebelum pedikur dan memang malu kalau berjalan macam ni. Tapi saya jujur nak cakap, tanpa alat khas, hanya dengan sabun saja, memang tak boleh selesaikan masalah ini. Kadang-kadang pula pelanggan mula cuba korek sendiri, cuba keluarkan apa yang ada di situ sebab mereka malu lepas baca komen di media sosial. Dengan cara macam ni, mereka boleh menyebabkan onycholisis tambahan pada diri sendiri. Masalah macam ni kita memang tak nak. Saya akan ambil pelembut plek kuku supaya boleh bersihkan dengan lebih baik. Sebab dengan curate saja atau buih saja memang tak cukup untuk selesaikan masalah ni. Semua ni dah lama melekat sebab modal saya ada kebun, ada rumah, beberapa haiwan peliharaan. Jadi faham-fahamlah banyak perkara berlaku dan dia memang tak sempat nak pergi buat pedicure. Tapi walaupun begitu, sekali-sekala dia tetap datang ke saya untuk pedikur. Dan saya rakamkan kandungan menarik untuk anda. Jadi, sekurang-kurangnya dia memang layak dapat like untuk video ni. Saya dah mula guna mesin penyikir dan seperti yang anda boleh lihat, kotoran di bawah kuku masih ada lagi. Sebab ia memang dah melekat kuat pada permukaan dan juga bahagian dalam bawah kuku. Untuk permulaan, kita akan gunakan mesin penyikir dulu. Saya guna mata penyikir bentuk titisan dengan jalur biru dan saya gunakan untuk membersihkan. Tapi by the way, saya tak akan buat pedikur terlalu dalam. Dia ni seorang yang sangat sensitif. Jadi, apa-apa manipulasi dengan abrasif halus, abrasif kasar ataupun cara paling lembut sekalipun, dia susah nak tahan. Di sini saya bersihkan lagi sedikit dengan mata api, kemudian saya ambil renovator. Ia adalah antiseptik dengan kesan keratolitik, astringen dan juga melembabkan. Dan sekarang, bila akses saya dah lebih terbuka, saya cuba keluarkan semua yang lain dengan alat keratolitik. Saya harus akui, saya terpaksa korek agak lama sebab semuanya melekat di bahagian itu. Satu-satunya cara untuk buang semua ini, 100%, sepenuhnya, mungkin hanya dengan memotong seluruh sudut ini. Tapi, sudah tentu saya takkan potong semuanya kerana saya nak kekalkan bentuk dan tak nak potong lebih daripada yang perlu. Jadi, kita akan uruskan setakat yang boleh. Seterusnya, kita akan gamkan. Selepas beberapa ketika, saya akhirnya berjaya bersihkan setakat yang boleh. Dan kita akan lakukan langkah terakhir. Saya ada minyak badam untuk kuku dan kutika daripada Domix. Ini adalah siri minyak poda septik yang sangat bagus untuk melembabkan kulit dan juga menyuburkan kuku. Secara umumnya, minyak-minyak inilah yang paling kerap saya cadangkan kepada pelanggan untuk penjagaan di rumah. Dan jari kita kelihatan seperti ini. Nilailah hasilnya di ruangan komen.